Bayangkan dua orang murid, seorang membuka buku setiap hari, seorang lagi menutup buku dengan alasan nanti hari demi hari berlalu, yang membaca semakin maju, yang menangguh semakin jauh ketinggalan. Persoalannya, adakah membaca itu kecil atau sebenarnya langkah besar yang mengubah masa depan? Kerana satu hakikat yang sangat penting ialah ini, setiap buku yang dibaca adalah satu langkah ke hadapan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam dunia hari ini kita hidup dalam pelbagai gangguan. Telefon, media sosial, permainan, hiburan tanpa henti. Semua ini menarik perhatian kita. Namun dalam kesibukan ini ada satu perkara yang semakin ditinggalkan, membaca. Ramai murid melihat membaca sebagai sesuatu yang membosankan, sesuatu yang sukar, sesuatu yang memenatkan. Ada yang berkata, nanti saya baca. Saya tak minat membaca. Saya lebih suka tengok video. Inilah realiti yang kita hadapi hari ini. Masalah sebenar bukan kerana murid tidak mampu membaca. Masalah sebenar ialah sikap terhadap membaca. Apabila kita tidak membaca, kita kurang memahami, kita kurang ilmu, kita mudah ketinggalan. Ramai yang ingin berjaya, ramai yang ingin cemerlang. Namun tidak semua sanggup melalui proses. Membaca adalah salah satu proses penting. Masalah sebenar ialah apabila kita mahu hasil tanpa usaha. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Membaca adalah pintu kepada ilmu dan kejayaan. Satu, membaca membuka minda. Apabila kita membaca, kita memahami perkara baru, kita melihat dunia dengan lebih luas, kita menjadi lebih berpengetahuan. Dua, membaca membina kemahiran, membaca membantu, meningkatkan pemahaman, memperbaiki bahasa, menguatkan daya fikir. Tiga, membaca secara konsisten membawa perubahan. Tidak perlu membaca banyak sekaligus, cukup sedikit setiap hari, namun dilakukan secara konsisten. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang murid yang biasa-biasa sahaja. Tidak terlalu pandai, namun dia mempunyai satu tabiat, dia membaca setiap hari, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Tanpa sedar pengetahuannya bertambah, pemahamannya meningkat. Beberapa tahun kemudian dia menjadi pelajar yang cemerlang. Bukan kerana dia paling bijak, tetapi kerana dia konsisten membaca. Kisah kedua, seorang murid yang bijak tetapi tidak suka membaca. Dia bergantung kepada apa yang dia dengar di kelas. Tidak berusaha lebih, akhirnya dia mula ketinggalan. Perbezaan antara dua murid ini bukan pada kebolehan, tetapi pada tabiat membaca. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam kehidupan ini kejayaan tidak datang secara tiba-tiba. Ia dibina langkah demi langkah dan salah satu langkah paling penting ialah membaca. Mulakan dengan sedikit, mulakan dengan hari ini. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu rajin, mulakan sekarang. Jika anda rasa perkongsian ini memberi semangat, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu murid menjadi lebih baik setiap hari. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai murid membina masa depan melalui ilmu. Ingatlah, setiap buku yang dibaca adalah satu langkah ke hadapan dan setiap langkah kecil hari ini akan membawa kepada kejayaan besar pada masa depan. Teruskan membaca, teruskan belajar, teruskan berusaha kerana anda adalah generasi masa depan yang hebat. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berakhlak mulia dan berjaya dalam kehidupan.